Nampak? Casing pun tunjuk bagus. Sebab ini adalah casing dan cover iPad yang bagus. Korang boleh nampak tak ketebalan dia macam mana? Ini orang panggil shockproof. Hentak pun iPad korang mengurangkan kerosakan. Tak payah nak cakap rosak teruk sangat lah. Tengok dia punya tebal tu macam mana. Takkan saya nak tipu. Korang kena check dan beli beg kuning. Check sekarang iPad ini. Korang kena check cover case iPad ini. Tengok style, boleh pegang-pegang sesuai untuk kanak-kanak korang yang suka tengok iPad. Tapi bila anak-anak korang tengah berada di fasa yang lasak, iPad ini pasti boleh jadi bahan mainan, bahan capakan. Awak boleh nampak iPad ni sinipis mana, setebal mana. Kalau dicampak, dibaling, dijatuhkan, rosaklah iPad korang. Jalan penyelesaiannya adalah dengan mengambil casing iPad, cover iPad yang tebal, yang elok, yang kualiti, shockproof, stylish dan memudahkan segala kerja anda. Ada stand lagi. Stand pun tunjuk bagus. So, jom kita tunjuk macam mana iPad ni digunakan dan disarungkan bila dimasukkan. Awak boleh nampak tak tebal dia macam mana? Nipis iPad macam mana? iPad korang, saya pasti terjaga selamat daripada sebarang kerosakan yang teruk. Jom kita review detail. So, nak masukkan dia pun susah tau. Sebab dia tebal. Kualiti dia memang elok. Getah dia tebal. Padding dia tebal. Korang nak apa lagi? Pergi cek beg kuning sekarang. Sementara saya nak pasang lagi. Dia punya ni, nak pasang. Okay, sekarang dah masuk. Korang nampak Di antara skrin dengan padding dia tebal mana? Ini kalau jatuh setepek macam ni, insya-Allah korang punya skrin akan selamat. Tada, nampak? iPad korang selamat. Tebal, padding tebal. Tak ada masalah. Nak terjatuh pun tak ada masalah. Sesuai untuk keselamatan iPad anda di mana digunakan oleh anak-anak anda ataupun anda yang menggunakannya. Sila cek beg kuning. Saya pasti korang tak akan rugi beli cover casing iPad ni. Ada pelbagai warna, ada pelbagai variasi, ada pelbagai pilihan model iPad. Cek beg kuning sekarang. Barang yang terbaik dan padu kita sentiasa kongsi.